Ramai yang telah meninggal dunia, tapi lupa bahawa hutang tidak mati bersama kita. Roh seorang mukmin tergantung selagi hutangnya belum dilunaskan. Tanpa takaful, waris terpaksa menjual rumah, menggadai tanah, hidup susah selepas kita pergi. Dengan takaful, hutang selesai dan insya Allah keluarga terlindung. Takaful ialah perisai kewangan Islam. Bila kita meninggal dunia, manfaat takaful boleh lunaskan hutang rumah, bayar pinjaman pribadi, lunaskan hutang perniagaan, lindungi anak-anak dan istri. Kita tak tahu bila kita akan pergi, tapi kita boleh pilih untuk tidak meninggalkan beban kepada orang-orang yang kita cintai. Hidup mungkin tak pasti, tapi perlindungan boleh dirancang. Sayangi keluarga anda. Rancang harta anda hari ini.